Cerita lagi ya, ini soal auto. Hari ini kasih satu kereta berbaloi juga ha. You orang boleh pergi check market value. Ini grade A punya kereta ha, bukan grade C, grade D ha. Grade A punya kereta. 43,800 Navara 2017. Kalau baru business punya orang ha, you boleh consider. Full loan 7 tahun ha, interest 3 lebih ya, 700 lebih sahaja. Compare dengan Hilux, saya cakap Hilux, you orang suka banyak suka Hilux. Murah 30,000. You nak Hilux saya pun ada. Kalau you betul-betul bukan nak heavy duty ya, nak bawa 1 tan ke, you tak payah fikir Hilux punya. You jimat. Kalau you betul-betul baru keluar bisnes dia orang, you tak payah beli. Ini 40 lebih aja, Hilux 70 lebih, sama tahun, sama 4x4 auto. So fikir, jangan otak tak boleh pusing. Oh, keras saja. Nak Hilux saja. Kalau betul-betul heavy duty, you boleh fikir lah. So you jimat 30,000 for business running. Ini tengok tayar dia depan 85% lagi. Tong belakang tak pernah taruh alat contraction punya, macam tong baru aja. Ni tengok, kasih tong tengok. Ini pun tayar baru, tengok kasih orang tengok tong. Ini kita saya cakap grade A ya. 2017 4x4 auto. Navara 43,800. Ada apa kita cakap apa aja. Kita kasih email harga semua berbaloi email. You orang boleh pergi tengok saya punya page ya, boleh tengok saya punya TikTok page. Tengok lalam. Belum siap. Lepas tu saya kasih orang tengok lalam semua tak ada karat punya, nampak tak? Saya buka cuci aja. Ini tak masuk side punya. Kalau masuk side semua kuning-kuning. Wire ini ya. Tak mungkin saya pakai air pergi tembak mah, tak ada punya. Ini papan bersih lagi, nampak tak? Siapa berminat, kalau gaji mesti nak masuk bank ini kereta mesti nak gaji nak 2,500 bersih lah ke atas lah. Kalau tak ada susah nak lulus lah. Sebab ini kita cakap mahal tak mahal, cakap murah tak murah, 40 lebih 2017. Maintenance tak mahal, spare part tak mahal. Compare dengan Ford Ford lagi macam ini dia maintenance. Dengan Hilux lebih kurang macam ini aja. Tapi bukan heavy duty sangat, you boleh fikir ini ya. Tengok bentuk boleh tahan lagi. Nombor okey lagi. So consider ini ya. Tengok enjin. Sekejap. Wah berat. Sekejap. Lain. Bersih lagi. Nampak tak? Tak masuk side enjin Apa-apa PM saya, setiap hari saya akan kasih kereta yang berbaloi ya. Kita jual kualiti punya kereta tapi harga macam ini aja. Jangan cakap itu kereta yang grade D punya. Harga berbaloi pun tak guna. You maintenance pun tak cukup. Pergi repair. Okey? Sekian, terima kasih Jasitan. Ini Auto.